Wang Sarawak, kita ingin gandakan simpanan perempuan sebanyak 2 kali ganda. Boleh dengar video tu sampai habis dan save video tu sebelumnya hilang daripada FYP perempuan. Secara kasarnya, nilai emas tu akan naik 2 kali ganda setiap 7 tahun. Jadi, mun kita orang ada simpanan sebanyak RM10,000 akan jadi RM20,000 dalam masa 7 tahun. Dan mun kita orang simpan sehingga 14 tahun, nilai emas kita orang akan meningkat sekitar RM40,000. Di situ, kita orang boleh nanggap simpanan emas tu sangat sesuai untuk simpanan jangka masa panjang. Kita orang boleh jadikan simpanan emas tu untuk pendidikan anak-anak, alternatif kepada PTPTN. Simpanan haji, alternatif untuk tabung haji. Dan simpanan persaraan, alternatif untuk KWSP. Bagi yang ada bisnes timpun, kita orang pun boleh jual simpan keuntungan bisnes tu dalam bentuk emas. Bayangkan keuntungan RM50,000 akan berganda menjadi RM100,000 bila kita orang simpan dalam bentuk emas selama 7 tahun. Jadi, ramai yang dah mengalihkan sebahagian simpanan ASB, tabung haji dan juga KWSP sebab sidak tu faham mun simpanan tu kekal dalam bentuk duit, nilai akan susut disebabkan inflasi. Simpan dalam bentuk aset emas fizikal, nilainya meningkat dan kita orang si rugi. Jadi, nak mula menambah emas, kita orang boleh follow kami. Lepas saya isikan detail di bag biru di bawah, insyaAllah kami akan bantu tuan dengan sebaiknya.